Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nak cerita lagi pasal bateri. Sebelum ni aku tak buat rekod untuk bateri, adalah sikit-sikit. Okay, kali ni mungkin akan lebih detail lagi mengenai bateri. Sebelum ni yang aku dah buat tapi banyak yang aku tak rekod. Okay, sekarang ni kita nak cerita pasal bateri 12 volt 12 Ah. 12 volt 12 Ah bateri. Standard lah 12 volt 12 Ah. Untuk basikal biasanya dia akan pakai 12 volt 12 Ah. Okey, ni data untuk 12 volt 12 Ah daripada brand Liosh bateri 12 volt 12 Ah. Dia apa yang aku nak cerita kat sini adalah discharge stable. Biasanya bateri kalau dia rate dengan 12 volt 12 Ah tu bukannya bermaksud kita naik basikal tu dia akan rate tu akan sampai 12 Ah. Okey, dia bergantung pada arus pada motor ataupun basikal elektrik. Okey, sebagai contoh yang sebelum kita faham 12 Ah tu bila kita beli, kita guna, dia akan dapat 12 Ah. Tapi sebenarnya bukan. Okey. Okey, kita tengok dekat discharge table ni. Okey, sikit lah aku bagi penerangan sikit ni, sebab kalau nak detail lagi sebenarnya ada banyak lah. Dia ada constant power discharge. Okey, yang aku nak cerita adalah constant current discharge. Okey, untuk constant current discharge ni maksud dia kita akan tarik berapa current daripada bateri ni. 12 volt 12 Ah. Okey, maksudnya kalau kita naik basikal elektrik tu current dia tak stabil lah. Okey, current dia tak stabil sebab motor ni kalau kita pulah tu punya throttle, dia akan naik. Okey, mungkin 20 amp starting maksimum ataupun 17 amp bergantung pada controller tu lah, limit controller. Okey, dia akan naik, dia akan stabil mungkin daripada 10 amp. Okey, bagi contoh kita ambil dia sebagai lebih kurang dalam 10. Yang paling hampir dengan 10 adalah, okey, kita ambil yang 1.75 volt per sel ni. Okey, kalau 1.75 volt darab dengan 6 sel. Dalam bateri ni dia ada 6 sel. 1.75 darab dengan 6 sel, kita akan dapat 10.5 volt. Okey, 10.5 volt tu adalah paling minimum kita boleh discharge daripada bateri ni. Okey, daripada bateri 12 volt 12 Ah atau mana bateri lead acid. Okey, sebagai contoh ya dia ni. Okey, tak boleh rendah daripada 10.5 volt. Okey, untuk lead acid. Okey, 10.5 saja. Jadi untuk voltage 1 sel ni 1.75 darab dengan 6 sel. Jadi lebih kurang dapat 10.75. Okey, sebenarnya kita boleh drainkan lagi bateri ni tapi tak bagus untuk kesihatan bateri itulah. Okey, kita akan ambil yang biasanya yang kita gunakan adalah 1.5 volt per sel, iaitu 10.5 volt, iaitu cut off voltage 10.5. Okey, 12 volt 12 Ah ni bermaksud kat bahagian ni adalah current. Kalau kita tarik current sebanyak 0.6 amp. Okey, ini dalam ampere. Kalau kita tarik 0.6 amp daripada bateri ni, kita tarik 0.6 amp, dia akan mencapai kapasiti dia sebanyak 12 Ah. Okey, kalau kita darabkan 0.6 amp darab dengan 20 jam. Okey, iaitu masa kita discharge atau masa kita gunakan bateri tu. Okey, dengan constant current 0.6 amp darab dengan 20, jadi kita akan dapat 12 Ah. Okey, ini kalau kita guna 0.6 amp sahaja daripada bateri 12 Ah tadi. Barulah kita akan dapat 12 ampere hour ataupun 12 Ah. Okey, bukan maksud kita naik basikal tu dia akan dapat 12 Ah, bukan. Okey, bergantung pada arus. Okey, contoh lain. Okey, contoh kita tarik 3 amp. 3 amp. Okey, 3 amp dan kita gunakan selama 3 jam.
Jadi 3 darab dengan 3, 9 ampere hour saja daripada bateri 12 volt AH. Okey, masuk 12 AH tadi dia dah tak dapat dah 12 AH. Okey, kita hanya akan dapat 9 AH saja kalau kita gunakan 3 ampere hour. Ini kalau constant lah. Kalau current ni kita tarik dia constant lah. Tapi motor ni dia akan berubah-ubah lah. Bergantung juga pada berat rider tu. Okay, 70 kilo dengan 100 kilo, 130 kilo berbeza dari segi current, dari segi draw current tu. Okay, contoh aku pernah buat eksperimen sebelum ni. Dia constant lebih kurang dalam 10 amp, boleh hampir 11.5 amp. Okay, 11.5 hanya 30 minit saja. Okay, 11.5 darab dengan 0.5. Jadi kita akan dapat AH yang rendah. Contoh kalau dapat 12 ini darab dengan 0.5, 12 darab dengan 0.5 mungkin dapat dalam 5 AH sahaja. Okay, 12 0.5 dalam 5 AH saja. 5 AH. Jadi kalau kita naik basikal dengan 10 ampere constant, hanya 30 minit saja bateri ni, dia akan drain sampai 10.5 volt. Okay, 10.5 volt. Jadi sebenarnya 10.5 volt tu dah agak rendah lah untuk bateri ni. Okay, bateri ni kalau kita gunakan sebiji ni, kita kena tinggalkan dalam 11 volt. Okay, untuk kesihatan bateri kita tinggalkan lagi 11 volt ataupun lebih lagi bagus. Okay, kalau ada 4 bateri maknanya 11 darab 4, 44 volt. Okay, biasanya bateri dia dalam persen. Okay, dalam persen. Kalau ada meter volt kita akan tengok dia dalam 44 volt. Bila sampai 44 volt tu sepatutnya kita dah stop untuk gunakan basikal tu. Sebenarnya kalau kita gunakan lagi, dia akan voltage daripada bateri ni akan drop lagi dan tak bagus untuk kesihatan bateri. Okey, lepas guna sepatutnya kena cas terus bagi dia penuh, balik. Okey, ini sedikit banyak untuk discharge table daripada table ni. Jadi kita akan gunakan untuk test bateri ni sama ada dia mencapai kapasiti tu ataupun tidak. Okey, kalau kita nak test dengan 0.6 ampere, jadi nak kena buat testing 20 jam. Jadi insyaAllah lepas ni aku akan buat testing. Mungkin aku akan buat lebih kurang dalam 3M sahaja. Dalam masa 3 jam kita akan tengok adakah kapasiti dia mencapai lebih kurang dalam 9 AH. Okay, aku ada alat-alat untuk buat testing nanti. Yang tu dalam video yang berikutnya lah. Okay, aku akan tarik lebih kurang dalam 3M dalam 3 jam. Siap. Okay, aku cut off dia daripada 10.5 volt, akan dapat 9 AH. Okay. Okay, ni bateri jadi bateri motor je ni aku beli daripada Pak Ayah pun ada, daripada Haziq pun ada, dan bateri aku sendiri pun ada. Aku ada 18 biji ni untuk buat solar. Okay, untuk cerita solar tu nanti aku akan cerita untuk next video lah. Okay, ya, ni pun ada sikit projek student. Ini daripada Nazrin. Aku suruh buat dia punya ni bench untuk bateri saja. Yang sana untuk repair board. Okay, untuk repair board. Ini ada wedding dengan repair board wedding. Okay. Ini ada satu board wedding terbakar ni. Nasi ni terbakar. Ini bench untuk repair PCB board. Kat sini aku ada kamera, mikroskop semua, TV semua ada. Yang TV second dah rosak screen, tapi yang ni aku dah repair. Okey, yang ni bahagian bateri bagi banyak. Jadi dengan je adanya table ni, aku boleh buat banyak eksperimen bateri kat sini lah. Okey, kat bawah ni kalau tengok ada banyak lagi untuk bateri kereta. Okey, lithium. Ini charger, fast charger skuter elektrik. Okey, itu saja untuk perkongsian ilmu
pada hari ini. Harap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAS.